Geng, kena 9 karang. Dah cari ke kerang tak? Ya. Assalamualaikum. Selamat jumpa lagi. Testing tengok ada kerang. Ada kerang tak ada, belanak tak ada belanak. Kalau tak ada, balik lah. Jalan ni kotor. Ha? Jalan ni kotor lepas jalan parit. Kencing lah kat situ. Kalau orang tengok pun. Ayah rakam bang kau kencing. Bismillahirrahmanirrahim. Sembilang. Lagilah 9. Ui, udang. Ui, banyak udang. Ui, udang abang. Oh. Alah, udang. Jatuh lagi. Ui, banyak udang abang. Ni kan kasai. Ni jatuh lah ni seko je udang ni. Ambil udang ni. Ada ikan. Tu ikan kasai. Kenapa? Tajam ke? Tajam ke ayah? Oh, ni udang ni. Udang tengah banyak ah. Ambil go ni. Buang abang ikan kasai ni bang. Kita. Tajam ke? Tak tajam. Sebaik bawa je udang. Tengok lagi. Ada udang, batai udang. Apa nak buang ni? Buang-buang. Ayah jala udang jap. Apa nak buang? Doa. Nak buang. Dua pula. Buang ke dalam laut. Kalau jala ni kena anak ikan mati lah. Tapi kalau kena udang, mantap. Kan? Ada udang. Pak. Ada. Mus. Nak ambil ikan ni susah. Buka jala-jala ni. Jalan ni dulu. Ni dapat udang je mak ni. Oi! Dapat ikan tadi dulu. Ni, bang buang. Udang jangan, udang ambil. Udah ambil nanti nak Ikan ni buang. Ikan ni. Ikan tu nak Senangin ambil. senang. Senangin ambil, senangin manis. Kasai ni pun sedap juga. Hai. Kamprong. Lihat tadi dapat ikan. Hai. Ikan kasai. Udang. Ada udang. Ada udang ni. Alhamdulillah. Ada udang bang, udang banyak. Udang banyak. Kalau umpat-umpat kan ada ikan. Ada udang banyak. Bye. Bang bayar apa? Ikan lah. Udang. Abang nak campak dia. Dapat 2 udang, mesti mama suka ni. Okey tu. Bapak. Itu nanti kat dalam.
Cuba try tengah sikit. Aku suka main air. Hey. Oh. Ada air barang. Ni buanglah cepat ikannya ni. Nanti mati. Nak laju. Ha, Yang ikannya mati. tu nanti. Kat jalur tak apa, nanti je. Udang kat tepi-tepi batu je lagi. Ah, buang. Udang. Mana kau? Mana? Oh lah, lepas ke? Oh, ada. Seekor pun udang. Ambil je. Udang. Ha? Ya, buanglah. Belanak tak ada, udang ada. Boleh lah, tadi tak dah. Bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkut. Oh tu dah, nice. Belum. Sangkut lah pula. Aduh. Ni namanya ikan gasing. Okey, masuk laut balik. Masuk laut. Seekor je ni geng, udang. Udang saiz peci. Apa ni geng? Gila. Tohe. Dapat tohe. Astaghfirullahaladzim, bosok tu. Dapat 10 ekor. Macam ni seronok dah. Tohe kan. Ha? Tak apa. Ikan timah. Ni namanya ikan timah. Dah sampai. Kejap. Kasai lah pula. Udang tak ada. Oh, ada seekor. Bismillahirrahmanirrahim. Udang 5 ekor. Alah, tali belakang sangkut kenapa lah. Oh, udang. Udang saya terpaksa turun. Alamak, ikan kasainya banyak. Belanak ada. Udang seekor. Gagak dah tunggu nak makan. Udang seekor je yang kata ni.
Alhamdulillah. Kak Sai ni kita bagi gagak makan. Gagak tunggu tu. Dah lompat-lompat dah. Anjing pun makan nanti ni. Korang jangan cipta kontroversi pula. Udang seekor je. Jadilah. Belanak seekor, udang seekor. Alhamdulillah. Geng, kena 9 karang. Masak 9 karang. Aduh, 9 karang sekali bom kena. Jala aku penuh 9. Alamak, 9 karang. 9 karangnya kecil-kecil, tapi sebab ada 9, kutip aja lah geng. Asalkan jangan kena. Walaupun dia 9 karang, kalau kena macam 9 biasa. Ni kena pelan-pelan lah. Ni kalau kena pun macam 9 biasa tau. Sakit dia boleh tahan tu. Oh, ada udang. Alhamdulillah, ada juga udang seekor. Patil dia ni. Oh, ada 2 ekor lah udang dia. Ni kalau kita kejar ni, gerombolan ni dia boleh dapat lagi ni. Kalau macam ni pelan-pelan dia, jangan dipaksa-paksa geng. Kalau macam ni pelan-pelan dia. Ini kalau kena besar-besar ni, puas hati ni. Besar-besar dengan baby kan. Mantap kan. Tapi 9 karang ni nak dapat yang besar kat tepi jarang-jarang lah berlaku. Dia geng, banyak. Ya. Ikan kasai ada tak udang? Ha? Terjun. Terjun kenapa? Tadi ni gua nak mau. Wah, ni udangnya bang. Udang lah di sini. Ni 2 ekor. Tak ada guni mana udangnya? Tak ada guni. Bekas. Ambil bekas je. Tak payah. Tak payah bekas. Bekas tu ada 9, bahaya. Bekas yang bakul. Bakul apa? Bukannya ada 9 yang ada tu. Yang ayah punya bekas keras. Ni udangnya. Ni udang. Oh ya, udang. Ambil lah, tangkap. Tangkap. Ada udang Ha? Ada udang. Ada. Ada masa-masa dia ada. Letak dalam bekas. Udang kaya. Buang tu. Ada udang. Ada udang geng. Ada udang, kita takut. Todak. Todak yang macam tadi lah. Iyalah. Tentang todak tu dia pergi sini. Tak pernah tengok Apa? Tengoklah, tak ada hal punya. pernah tengok. Orang kiau lah. Tapi tak boleh banyak lah kalau cari macam ini. Ni kan ada. Ni kan sekejap je buai lah. Dia mau tak boleh ajar lah.
Ada apa? Ini. Oh, ni udang. Nampak udang. Lihat. Sudah buang. Hei, kat susah tu kan. Wah, ini besar ni boleh. Ha, ini boleh besar. Ini besar. Ha, ini kecil tak boleh, itu paling besar. Itu. Kita nak buat apa? Nak buang lah. Oi. Nah, abang buang. Bagi Juk. Ada tak udang loncat? Tak ada udang loncat pun. Ikan kasai je. Wah. Oh, ada. Ada satu bang. Oh, 2 ekor bang. Jom. Abang nak mandi. Nak mandi kejap lagi lah. Jauhnya kita punya bekas. Mandi dengan ayah ke? Oh, 2 ekor geng. Ayah. Udangnya 2 ekor. Ayah. Ya. Mandi dengan ayah ke? Okay, boy. Udang, ayah. Yelah yang nak ambil udang lah. Abang udang. Ha. Kenapa abang udang? Do you want prawn? Nak buat apa udang? Mancing ke apa? Makan. Oh, makan satu cukup ke? Nak angkat satu. Betul satu cukup? Okay. Kita kasih Boy. Oh, fishing. Angkat boy. Nanti you masuk YouTube. Udang sekincian. Okey, tu you angkat, ni saya angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada udang. Jangan lepas. Naik, tongkop terus. Dua ekor, 3 ekor. Alhamdulillah, udang kat sini rupanya. Besar-besar je. Apa? Udang kat sini rupanya besar-besar. Alhamdulillah, udang kat tepi. Malam kita bedal lagi lah. 3 ekor. Satu ekor. Udang 3 ekor. Satu udang tohebi. Apa ya? Tengok ni. Belanak. Mana udang tadi? Lepas. Mana? Oh, ada. Satu ekor.
Adalah kawan-kawan, kutip seko-seko udang. Yang penting Cuba tengok abang. sabarlah ya tengah keluarkan ikan ni, nak tengok apa lagi. Sabarlah bang. Ada dekat belanak. Tak banyak, tapi ada udang. Helikopter. Lagi. Udang cuma seekor, belanak 2 ekor. Alhamdulillah. Ikan kecil-kecil ni nanti gagak makan. Jangan nak viral-viral lah geng ya. Gagak yang banyak kat sini. Alhamdulillah. Ni udang, ni belanak. Lebih kurang je saiz dia. Ada udang. 2 ekor. Terus tunjuk, terus simpan. Ikan kasai punya banyak. Kalau lagi tak bawah. Tidak ada. Dah sampai dalam dah. Depan lagi. Orang menjalan kau berenang. Minta maaf kawan-kawan. Tadi masa dekat pantai tu bateri GoPro aku habis. Tapi hasilnya bertambah sikit lah. Udang tu dapat lah, tak tambah. Jadi ni sekarang dah balik panas. Aku just memang duit tak bawa, telefon tak bawa. Memang kata orang, apa lah kalau orang dehydrated ni, dehydrate. Kata masalahnya kekeringan. Inilah hasil kita geng. Tapi yang jackpotnya tu 9 karang tu dapat penuh 1 jala. Aku tak pernah dapat 9 karang penuh macam tu. Tadi tu kira first time dalam seumur hidup aku lah kan. Kalau belukang tu jangan cerita, belukang tu banyak kali. Ini 9. Yang kita geng Cuma bahayanya aku sengatnya aku tak buang lagi. So aku nak kena siang ikan lagi. Dapat pari jugalah geng. Tu udang-udang dia. Lagi dalam ni paling berapa? Kalau tu. Pernah makan tak 9 karang geng? 9 karang memanglah kecil-kecil. Nampak ni, ni sengat dia. Sengat dia sama gak. Sama label juga dengan apa tu? 9 nasi. Tu nasi kita ni ada udang tohe. Nanti kita asingkan jap. Ni kita asingkan pelan-pelan. Udang dia. Yang penting kita tak perlu bayar udang ni, kita jala je. Ada 3 spesies lah. 4 spesies je. Senangin, udang, kasai ni tadi kita bagi anu sepatutnya. Ni tertinggal ni. Sabarlah bang. Ayah tengah anu ni apa ni. Saiz ni ada pari. Ni tertinggal. Pari terpacak tu. Mama. Ya. Tadi tertinggal udang tu. Ya, tak apa. Udang yang bukan hijau. Kecil ni kenapa kutip kan? Dah kena jala rezeki lah. Betul lah. Betul. Okay, supaya tak bolong. Tadi kalau kena tapak dia punya kawanan ni, aku rasa mau lagi banyak ni mama. Besar-besar ni je kan. 9 karang. 9. Ada ikan pari. Belanak ada. Belanak sikit. Ikan pari ada. Belanak. Dan Ini belanak jam. hati-hati ni. Eh, Wah, ni kau ni bang. Ayah datang ni. Ni senangin anak senangin. Dah. Sekutik lah, tak kata banyak, tak adalah banyak. Tapi Alhamdulillah lah, short-short lah menjala kan. Kalau siang banyak macam ni, kalau turun malam lagi banyak kot. Banyak ni, 9 dia tengok tu. Cuma kecil-kecil lah. Ni asam pedas boleh. Ui, Apa ni, goreng boleh. ini yang seronok makan. Hati-hati lah. Tu. Kutik-kutik lah udang. Alhamdulillah, yang penting
Bolehlah kata orang buat makan-makan kan. Besar yang udang yang. Ush. Nak kata besar taklah besar. Ini Boleh udang-udang ni kalau beli kat market berapa ni? Mahal. Dapat muka. Udang dapatlah sepinggan. Ikan dapat banyak. Dia dah Wah. sikit. Dah. Habis dah. Ni semua 9 lah. Ni ambil. Tak nak. Alright. Inilah hasil kita. Ada berapa spesies? 1, 2, 3, 4, 5 spesies king. So, Alhamdulillah. Ada video masak, ada video masak. Kita bergantung kepada tuan yang merakam ni, iaitu Encik Mr. Bini saya. Jangan lupa ya. Jumpa lagi. Bye-bye. Weh, aku baru balik kerja ni, lambat sikit lah dia pergi makan ni. Walaupun 9 karang ni tak besar kan, tapi dia 9 karang weh, dan dia fresh ni. Mama masak apa ni Mama? Masak asam pedas kuning. Asam pedas kuning, rasa susu. Seger. Tadi tulang ya. Segar. Rasa lengkuas eh? Ada lengkuas ke? Tak ada, letak serai je. Oh, serai. Sedap ni yang. Rugilah aku nak makan semua. Makan dengan nasi. Jangan jealous. Ciao dulu. Bye.